Hai, bersama dengan Azman Movie. Terima kasih yang klik video ni, yang nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Tak tengok lagi video-video sebelum ni, boleh tekan playlist dekat atas ni ataupun dekat bawah video ni. Saya sediakan link playlist Naramen koleksi video produk-produk yang saya guna. Jadi bolehlah tengok, nak tengok tu. Kali ni saya nak mission rumput guna mission rumput bateri macam ni. Mission rumput bateri macam ni dia boleh panjangkan ataupun pendekkan dia punya batang pemegang ni. Dia juga ada tempat pemegang yang macam ni dan juga pemegang yang macam ni. Jadi kita boleh pegang dua tangan ataupun kita nak pegang sebelah tangan pun boleh. Okay, mission rumput ni juga dia ada 3 mata. Untuk mata yang saya pakai ni mata jenis plastik. Dia ada juga mata jenis besi dan juga mata piring bulat tu. Sesuai untuk rumput-rumput yang tajam, rumput-rumput yang tebal tu boleh guna mata piring yang tajam macam tu lah. Setakat rumput yang sikit-sikit boleh guna mata yang macam ni. Mata plastik yang kecil macam ni. Sesuai lah untuk rumput yang sikit-sikit tu. Mission rumput ni dia main sekali dengan 2 biji bateri. Jadi kita boleh standby lah kita punya bateri. Senang nak mission rumput tu. Kita boleh guna bateri lah. Jom kita mission rumput guna mission rumput bateri yang macam ni. Jadi sebelum saya mission rumput tu, saya nak pakai sarung tangan kain yang macam ni. Okay, ni sarung tangan kain. Boleh pilih warna sarung tangan kain ni. Dan dia juga free size. Kita boleh pakai waktu kita tengah buat kerja tu. Jadi kita punya tangan tak berpeluh. Kita boleh pakai sarung tangan yang macam ni. Saya juga pakai sarung lengan tau. Tak mau bagi terbakar hitam sangat ataupun tak mau bagi terbakar panas. Kita boleh pakai sarung lengan yang macam ni. Saya juga pakai spek anti silau yang macam ni. Saya juga pakai topi kepala yang lebar macam ni. Saya juga pakai kasut boot getah yang macam ni. Kita jaga safety lah kita punya kaki kita kan. Jom kita mission rumput.